Kotak yang dalamnya ada barang-barang mujizat hilang daripada tangan dia. Sekarang ni dia mencari kotak Tabuk. Banyak berlaku, dia cuba gali Masjid Aqsa, tapi orang Islam dapat tahu berlaku perang Masjid Aqsa. Jadi tuan-tuan sekalian, pendekkan cerita, habis orang-orang Yahudi ini daripada atau Bani Israel bersepah-sepah lah dekat muka bumi, tak boleh duduk kat Jerusalem, Rom tak bagi. 637 Masihi, Sayyidina Umar pergi ke Baitul Maqdis. Sebab apa? Ketika itu Patriark Soprinus dia kata, tanah ini tanah wakaf, kami daripada syariat Isa AS dah tak mampu nak jaga. Panggil pemimpin pertama kau datang, nak serah kunci Baitul Maqdis untuk serahkan tanah wakaf ini. April 637 Masihi, bulan April Sayyidina Umar datang daripada Madinah, berdua je, tak tanpa pengawal, tanpa apa, berdua je dengan dia punya dia punya pembantu naik unta, bergila-gila. Kejap Sayyidina Umar naik, pembantu dia tarik. Kejap Sayyidina Umar kata tak apa-apa, Sayyidina Umar ni orangnya simple je, dia tak kisah pun. Kejap pembantu dia kata, kau naik, kau penat, biar aku tarik pula. Sampai dia jumpa pada padri ataupun Perdana Patriark Soprinus ni. Jadi orang Nasrani ni jadikan Baitul Maqdis tu sebagai tempat pembuangan sampah. Maka Sayyidina Umar ajak semua sahabat-sahabat, jom kita bersihkan Baitul Maqdis. Dia peletak sumban dia, bersihkan Baitul Maqdis, kemudian mendirikan solat pertama di Baitul Maqdis, syariat Nabi Muhammad SAW. Baitul Maqdis ni dia tanah kita. Itu conclusion dia pada kelas pada hari ini. Kita kena faham, dia bukan milik orang Arab. Dia berdulu dia tanah wakaf. Tanah wakaf ni milik seluruh orang Islam. Baitul Maqdis dia bukan milik orang Arab, dia bukan milik orang Palestin, dia milik kita semua.